Bismillahirrahmanirrahim. Saya cerita tadi pasal 5 komponen kan, preparation, betul? Pertama tadi apa? Soul spirit, mindset, skill set, tool set, platform. So whatever you buat, you kena tengok benda ni dulu. Kan? Apa tujuan aku buat ni? Sebab tu dekat sini paling penting kan. Ni you jangan lupa you buat benda ni, purpose ni mesti connect dengan apa? Sebab tu saya cakap, mulakan dulu dengan you punya purpose. Apa tujuan? Tujuan nak educate orang. Tapi nak educate orang ni kerana siapa? Kerana kau nak duit? Kerana nak dapat recognition? So kalau dapat tu je lah. So niatkan dulu, okey aku buat ni kerana Allah. Okay. Satu. Nombor 2. Tak salah kalau katakanlah you because you nak kejar reward, commission, benda semua, tak salah. Tapi benda tu akan drag you down cepat. Okay? So you tukar. Instead of you nak kejar by TPC. Sebab tu saya tak suka you TPC untuk kira-kira. Kan? Tapi you kena tukar TPC tu jadikan numbers of client yang you nak close dan number of orang you nak approach. So hari ni target you adalah aku nak share 10 orang hari ni. Siapa pun aku tak kisah. So sekarang you tak kejar dah duit tu. You kejar siapa yang nak open. Kan? So kalau untuk isi yang ada client base, sekarang ada advanced search. You download semua kan? You download semua. Okey, sekarang ni aku nak open balik, aku nak share balik dekat 10 orang ni nak cerita pasal CI punya awareness program. So you fokus kat situ je dah. Jangan fokus lah. Dapat tak dapat jangan fokus. Sebab saya punya pengalaman ni bisa pengalaman depan saya tak tahu. Ni ke belakang yang sudah lalui. Setakat ni kalau you betul-betul fokus dengan you punya proses, jarang-jarang tak ada hasil. Kan? Tiada you close 2 case on the spot kan. See? Seminggu hari Senin hari tu saya dah buat lah sih. Dia macam ni. Dia macam mempertahankan dia punya stand dia lah. Saya dah buat ni. Bukan masalah dah buat tak buat. Buat ikut standard ke tidak. Sebab tu saya cakap, you kena strive. Increase. Bila nak increase akan ada satu benda nama dia blockage. Blockage macam so yang tu yang kena lawan. Kat situlah datang kat mindset tadi. Kan? Aku tahu benda ni memang rejection. Okay? Saya kena macam-macam. Ada klien yang pasal lambatlah benda lah kan, terus dah report by negara kan? Padahal dah beritahu dah turnaround time dia berapa lama. Tapi kalau katalah kita ambil hati ataupun kita fikir apa yang dicakap, apa jadi? Saya ajar hari Rabu itu apa yang cakap tak penting, apa yang orang tu cakap tak penting. Yang penting apa? Apa yang kita fikir tentang apa dia cakap. Faham tak? Sebab tu, klien nak marah you ke benda ke, nak reject you ke, tu tak penting. Apa yang you fikir tentang apa yang dia cakap. Contoh macam tak bagus lah, insurans tipu lah. Okay. Kalau you fikir, benda insurans tipu ke? Betul juga insurans tipu, gone lah. Tapi kalau yakin tak, kau kata insurans tipu, aku yakin insurans tak tipu sebab kita ada experience. Kawan-kawan claim semua everything. Okay? So, tu mindset dia. Tapi sekarang ni saya nak you terus kata bila kita nak buat sesuatu tu kadang-kadang kita terdistract. Sekarang ni zaman-zaman distract kan. Okey, pertama you kena clear kan, list down lah. You kena list down apa you nak. Sebenarnya apa you nak buat pun kena list down sebab kan benda ni memang sangat-sangat mengganggu, serius. Benda ni memang sangat-sangat mengganggu. Kadang-kadang saya kat rumah, saya memang sengaja letak benda ke jauh. Saya letak kat atas, saya buat kerja kat bawah. Kalau nak kemas ke apa kan, memang saya tak apa, memang saya tinggalkan jauh sikit. Kalau tidak kerja nak tengok je lah. Sebab tu bukan satu platform. Faham tak? Macam-macam platform ada. Okey. Memanglah kita berniaga, memang kita nak buat marketing semua everything, tapi kalau kita asyik menghadap benda tu je, lama-lama bukan kita yang buat posting, kita tengok posting orang. Faham?
Okay. So saya nak you buat 3 benda je. Pertama sekali, apa-apa you nak buat, nombor 1 kena imagine. You kena imagine dulu. Imagine dapat dah. Kan? You kena imagine, kena rasa, nak bagi feel. Nombor 2, you kena percaya, kena ada faith yang you boleh dapat. Walaupun tak tentu dapat lagi. Okey. Cuma dekat faith ni, jangan sandarkan you punya dapat tu sebab you yang bagi. Ataupun you yang usahakan, bukan. You sandarkan dapat tu sebab Allah mampu bagi. Allah maha berkuasa untuk bagi. Kita tak mampu, tapi Allah mampu. So kalau you ada faith macam tu, saya nak tanya soalan. Siapa yang boleh halang? Saya pernah dulu kan. Saya alhamdulillah lah, sebab saya dulu masa kecil, masa kecil satu hal. Memang hidup dalam keadaan serba kekurangan. Jadi otak ni memang kena sentiasa berfikir dan sentiasa strive untuk buat sesuatu lah. Kena fikir je macam-macam idea. Lepas tu saya main takraw. Saya main takraw daripada darjah 4. Darjah 4. Sorry, darjah 5. Darjah 5 dah main takraw dah. 5, 6, darjah 1, 2, 3 sampai masuk universiti. Itu tak apa takraw ni, salah satu daripada skill semua everything yang paling kuat kena adalah kita punya mental. Kan? Psycho. Kena psycho lah semua everything. So, masa saya tatan 3 kan. Tatan 3, tatan 4 lah. Bawah 15, tatan 3. So, coach tu cakap. Kan? Sebab ada orang yang memang koyak memang koyak. Macam orang provoke dia macam nak marah lah, ni everything, baling bola lah semua. So, satu masa tu coach cakap, dia macam ni je main takraw ni. Sebab gila main takraw, kadang-kadang kalau macam, bukan yang stadium penonton duduk jauh. Ni yang jadi macam penonton duduk dekat ni, faham tak? Keliling kan. Kalau you memang, kalau tak biasa, memang boleh macam berderau dia. Kat luar okey, masuk gelanggang je tengok. Dah. Okey. Jadi dia cakap, dia macam ni je, senang. Kau anggap dia orang ni macam beruk yang tengah bergerak kat pokok je. Cakap, serius lah coach ni. Kan? Cuba kau bayangkan macam tu. Kau kisah? Tak kisah. Betul, serius. Semua kan? Saya buat macam tu saya okey dah. Dan kau bayangkan, muka pun tak nampak tau. Maksudnya, kita dengar suara, tapi muka tak nampak. Tak ada pun tengok dia ke tak ada. Tengok, fokus, relax. Lama-lama dia tak boleh tahan. Dia penat dengan kita. Kita okey, dia penat. Tak jadi. Sebab kita main biasa. So, coach cakap, kau main macam mana kau train. Kan? Spirit melawan, spirit tournament. Tapi main tu, apa yang kau train, kau main lah. So, enjoy main. Memanglah buat silap tu biasa. Dalam training, lagi banyak buat silap. Okay. So, bila kita enjoy main, kita dah start boleh kontrol kita punya emosi. So, alhamdulillah. So, bila buat sale ni, kena reject, kena kutuk, semua saya dah biasa lah. Dia jadi macam, kita tak fikir kan. Kita fokus dengan apa yang kita nak. Dan kita yakin boleh dapat sebab Allah boleh bagi. Bukan kita boleh buat, sebab Allah boleh bagi. Okay. Tapi janganlah give up kalau katalah macam diberi harapan, kes besar-besar tiba-tiba cancel. So kalau tiba-tiba cancel, siapa yang menjadikan bentuk cancel? Ada? Takkan kita dah berharap kat dia, lepas tu kita nak marah pula orang yang kita berharap. Kita berharap dengan dia, lepas tu kita nak bersoalkan pula dengan yang kita harapkan. Dan yang mengharapkan tu pula memang kita tahu sifat-sifat dia. Faham tak? So saya harap you boleh enjoy benda ni. Patutnya kalau orang Islam ni lagi enjoy buat benda ni. Okey? Saya tak tahulah, saya alhamdulillah. Bukan you jangan cakap, alah Cik Aziz dah label-label. Bukan, saya pun sama juga. Orang reject saya juga. Tapi bila kita tahu macam mana nak position diri kita tu, kita enjoy. Kan? Sebab tu dalam hati ni niat tolong orang je. Kan? Nantilah saya edit balik video tu. Sebab video tu cerita pasal inspiration. Maknanya kita inspire orang lain. Umpama macam kita bagi orang lain grow tau. Tapi kalau ada orang yang tak nak kena inspire, dia tutup ruang dia punya minda dia. So tak boleh buat apa. So dalam konteks kita pula, kita sebenarnya nak bagi awareness kat orang. Kita ada ilmu pasal takaful, pasal financial management, kita share dengan orang, ilmu kita kurang tak? Tak. Ilmu kita tak kurang, ilmu dia bertambah. Silap-silap Allah pula bagi macam-macam kat kita, ilham ke ataupun orang lain ajar kita. Okey. Nombor 1 apa tadi? Ada 3. Imagine. Kedua, faith. Ketiga, take action. You tak boleh imagine faith, lepas tu diam je, bibi tak buat. Tak boleh. Kan? Zah boleh ke Zah? Kan? Nak pergi travel tak booking tiket, boleh?
Tak boleh. Bayangkan je. Bayangkan betul percaya. Tiket datang. Okey? Dah burn dah tu, 12 bulan burn dah. Kalau tak 12 bulan pergi kan. Tukar destination dengan janda baik. Serius lah. Wow. Tak ada, aku tak kira. Kalau kali ni dia tak datang, aku cakap tak datang terus saja. Okey? Kau. Jadi